Ini mana kata cermaknya guru-guru yang mendidikkan kita dia cermak, tak ada nak pada sesuatu kebenar dunia, tak ada nak pangkat dan jihad, tak ada nak. Belah dia mana kata fauda, ketinggalan maitan semai. Kata saja maitan semai kat semai ni kita di mana? Sama ada ya kan? Jadi ala kulli halnya didikan ruhani, guru-guru kita diajar semua ilmu usuluddin halusinya, fiqh pun cara halusinya, dan juga apa dia tu tasawufnya. Dua-dua sekali didikan kita kebatinan dan kezahiran, kedua sekali. Itulah dengan keberkatannya. Nah, dapat kita hasil walaupun sedikit kita amal, mudah-mudahan kita dapat apa dia tu kesempurnaan dari Allah. Sebab datang pada hadis tak kala Mu'adz bin Jabal dia nak pergi ke Yaman, ya Rasulullah, aku usia sedikit pada kami. Dia kata, "Hei, kamu ni," dia kata apa? "Akhlis dinaka yujzikal amalul qalil." Anak ya. Akhlis dinaka, kamu ikhlaskan, kamu bersihkan agama kamu menyucikan amal balak ibadat kamu itu. Naja memada kamu oleh amal yang sedikit, tak hati banyak menanai, tak nanti banyak pohon dia beloi molek bajoi molek apa pak molek, tak ada apa berenah berisi apa tu lah. Banyak pada tak buah saja. Buah pun tak laku saja. Itu je pesannya dia tu. Itulah mana pentingnya kita kepada mendidikkan hati. Sebab itulah dinasihatkan kita nak berceramah, learning buat kuliah, panggil tak boleh panggil bayar. Semua tu dia panggil dalam duk guna tarhib tu, ingat malah. Tarhib. Maka dalam tarhib kita kena ada tabyin. Kena ada menyata. Kalau tidak menyata keliru pun ni. Dengar denung tanya sini. Tu. Sebab tu kita kena jaga beringat. Apa tu nak jadi? Sebab ditubih hukum haram atas kita mengeluarkan perkataan yang menjadi syubhat dan keliru. Haram dulu lagi dah. Sebab tujuan kita nak menerang. Bahawa jadi keliru tak terang lah. Jadi kok serai pula. Tu. Sebab tu kita kena rojak bila ada hadis ayat, kita kena rojak pada ulama dalam mentafsirkan dia tu. Sebab ulama sebagai warasatul anbiya, dialah waris nabi-nabi, dia tu waris. Maka waris kita kena tuju pada waris dia. Sebab panah macam kita tak boleh. Tuan tu mati dah ikut kita nak guna ya ada waris weh. Waris ya ada tu. Kira percaya dengan waris dia tu. Ini sepatutnya kita meski satu ayat, bukanlah kita tafsir Mario macam-macam. Temu satu hadis, anak je hadis kecil. Sebab Nabi innama bu'istu li jawami'il kalim. Aku dibangkit jadi rasul dengan ucapan yang padat, ucapan yang lengkap, sedikit perkataan tapi benar berisi tu beristimah nak tanya anak. Apa kamu nak tahu ni? Kita tanya waris dia. Waris dia buat macam-macam hadis ni ihtimam gini. Saya kata habis tak ilmu lagi kita bercara tak habis, lagi bercara tak habis. Seperti tubik pada masuk dalam laut luar. Lagi gi tak nampak patah, lagi gi siapa tak ada pantai. Tu ilmu sungguh. Kalau berasa kata cukup nampak patah, tak adanya anak, tak nampak patah. Itu kan. Ni pas-pas tu.